Apabila kita masuk ke perkuburan, kita tanggalkan alas kaki. Kalau kita pakai kasut, tanggalkan kasut. Kalau pakai selipar, tanggalkan selipar. Apabila masuk ke dalam kawasan perkuburan, ada yang mungkin keliru, nak tanggalkan selipar ni dari mana? Termaklumlah dekat kawasan perkuburan tu kadang-kadang ada laluan untuk kenderaan masuk, kadang-kadang ada jalan tar lagi, mungkin tak adalah luas sangat, sekadarnya lah cukup untuk satu kenderaan dalam kawasan kubur itu. Jadi dari mana kita nak tanggalkan selipar kita? Adakah daripada gate utama, atau apabila kita melangkah ke atas tanah merah atau tanah liat? Dengan erti kata, selama mana kita di atas jalan tar tu, kita tak payah nak tanggalkan selipar kita lagi. Saya mengira bahawa yang pertama, sejurus apabila kita masuk saja kawasan perkuburan, dan kawasan perkuburan alhamdulillah di negara kita memang ada dia punya pagar keliling dia. Yang ni maksudnya jelaslah, kita tahulah bila kita masuk ke kubur, ada sempadan batas dia. Jadi kalau kita masuk saja daripada gate utama sebuah perkuburan itu, maka di situ sudah kita menanggalkan alas kaki kita. Kasut atau selipar kita sudah tanggalkan, walaupun berjalan di atas jalan tar dan sebagainya. Adanya jalan tar itu tidak bermaksud itu bukan kubur. Kalau kita dah masuk ke kawasan kubur itu, kita dah tak boleh nak solat seperti mana di masjid, kerana kubur bukan masjid. Demikian masjid bukan kubur. Jadi itu saja tanda jelas bahawa seluruh kawasan dalam perkuburan itu ialah perkuburan yang ada dia punya pantang larang dia.